Merge onto Jalan Tun Razak. Balik kan. So orang-orang ke Biu ni dia akan cuci lah. Biasanya dia akan turun dekat Bukan tu ada tempat dia cuba berbezaannya. Kalau kata di Madinah dia pakai macam ni. Macam di dalam macam ni pakailah jubah ke kuta ke tempat-tempat yang dia nak ibadah kan. Kalau kata turun dekat dahulu awak dah kena pakai ihram. Maksudnya pakai lengkap. So awak turun dia niat ihram tadi dah kan dekat cuci. Tak dia akan lalu restu kau dah niat. Lepas sampai sana kau dah ada dalam niat banyaklah patang larang yang kau tak boleh nak buat. Maksudnya patang larang yang antaranya tak boleh ada wangi-wangian, kau tak boleh dekat kubur sebagainya, nanti kena kadap dia mesti sebelah. Tapi itu yang kau tahu, kau tak pakai okey. Malam itu ramai macam orang-orang yang nak pergi menunggu tadi. Okey. So sebelum sampai tempat ni kau akan turun lah. Dia orang turun. Tak boleh. Ibu nak memandu. Kita berada di Kuala Lumpur, baby. Makan apa tu dah habis. Allah. Habis. Kita telah sampai di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Turn right onto Jalan 21. Jalan Genuine. Balai Felda. Mana ni? Balai Felda. Balai Felda. Ini pinggiran. Ini kan cantik sini. Bukan ini kat belakang. Ini no entry. Ni bila keluar ni masuk. Parking. Ya. Kita nak mengeluarkan KPF. Permodalan Koperasi Permodalan Felda. Tengok muka. Tengok muka. Bagi dia lepas. Dia nak main parti. Oh ini macam pokok kat rumah kita kan. Tapi dia lagi berimut. Rakong. Ya. Sini sikit. Dah. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, baby. Pemandangan yang luar biasa. Kaki. Hujan. Besarnya karipap. Tak tahu sedap ke tak, Dik? Sedap. RM2 berapa sen satu? RM2.50. Ada telur. Ya ke? Alah, karipap Lepas tu dia pedas pula. Karipap besar selalu kan ada telur. Bebe makan apa? Bebe makan sosis. Kita makan, jom. Tengok tu, dia kacau-kacaunya tu. Tinggal di kuih sopang. Ada aku. Ada lagu lah. Padang lagu. Buat lagu tak ada masuk dalam tu. Dia copyright. Cantik dia macam warisan kita tengah dulu kan. Banyak tapi ni sebab paling panjang mau mahal menurutnya ni.
ada banyak-banyak tempat ruang-ruang reka dia untuk berehat. Okay, kita sudah sampai ke kedai makan Ain Jelapang Padi Teracik. Ayo kita mencari. Ni baby tengah tidur. Baby tidur. Kita masuk di restoran biar dia terlelap terus. Nundang itik, tolo itik, dah. Ambil nasi di sini. Kita tolong okey ya. Ya. Tu jaket pak. Apa jaket? Jaket. Kepala. Jom kita pulang. Sudah kenyang. Kedai makan Ain. Selera kita, selera Nogori. Ay, apa ni? Lekit. Tegak tu dia nak minum. Habis dah dia. Habis. Ambil lain. Dia tetong lagi. Butai baby mana? Betul baby tak biasa rasanya. Dia tadi kat kedai makan dulu. Apa ya? Budak cilik. Apa dia buatnya tu? Budak cilik. Apa dia buatnya tu? Habis semua di gagau-gagaunya. Tengok tu. Apa tangan dia tu mengagau sana, mengagau sini tu. Tak ada dia main signal. Makan cepat. Kenyang. Baby, kenyang. Macam mana?
Meleleh Liu. Makan cepat. Dia dah balik dah. Buku nenek pula. Sukanya. Dah terganga dah mulut. Tumpah ke bubu dia? Tegakkanlah, jangan tumpah. Jangan terbaringin dia. Sukanya. Ibu beli makan kuih, ha? Banyaknya kuih ibu beli, ha? Sedap tak? Sedap juga nampaknya. Lebih nak? Balik aja dah. Balik nanti dia makan ya? Kau tu nak makan macam mana tu? Kuih pun penuh dah makan. Ni bukunya. Suatu ikatan. Yang kuih ni tadi dah habis satu kotak. Kuih apa? Kuih kari. Ada 4 biji tadi habis Kering tu sedap. Kari dah habis. Mak makan 2 biji. Baby sebiji. Kelip-kelip mata. Makan. Dah. Tak nak bagi nenek. Nenek suka makan kuih ni. Baby, tengok sini. Nenek nak rekod dia. Baby yang menangis. Nak main apa tu? Nak tidur dah tu. Muka gantuk lah tu. Muka gantuk. Ye. Siapa tu? Suka tengok gambar dia dalam TV. Baby.